Anakku, anakku, Suzaili Samion. Ya, Bapak. Sekarang jangan lupa belikan Bapak belacan. Belikan je Bapak belacan. Bapak nak buat dodol. Nak 50 sen. Bapak nak kau beli belacan 10 kilo. Baik, Pak. Suzaili Samion. Mana belacan yang Bapak suruh beli? Mana? Belacan ke pakaian, Pak? Saya ingat pakaian, Pak. Wah, Pak, maaf. Saya lupa. Apa nak jadi dengan aku ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersama aku lagi Boni Kaca, ya, blogger bonikaca.com. Okey, pernah atau tak korang mengalami masalah macam tadi tu? Pernah tak? Lupa, sekali-kali lupa. Buat apa lupa, buat ni lupa, buat tu lupa. Even nak pakai apa pun lupa. Pernah tak? Sebenarnya penyakit lupa ni boleh menjangkiti ataupun boleh terkena pada sesiapa saja, termasuk korang, aku, bapak korang, mak korang, nenek korang, atuk korang, saudara mara korang, anak-anak korang, dan mungkin juga cucu-cucu korang nanti. Antara punca yang menyebabkan penyakit ini adalah seperti satu, kurangnya tidur atau rehat yang cukup. Jadi kita kena sentiasa cukup tidur dan rehat yang cukup. Begitu. Kedua, antara punca yang menyebabkan kita menjadi seorang pelupa adalah kerana kadar gula yang tinggi di dalam badan. Jadi, sebab tu gunakanlah Royal Sweetener. Ia adalah pemanis semula jadi yang dihasilkan oleh daun stevia. Mengandungi 0 kaloris dan sangat bagus untuk pesakit-pesakit kencing manis untuk mengurangkan kadar gula dalam badan. Nak order? PM aku dekat Facebook. Cari Facebook aku Boni Kaca, ya. Mana link? Dekat subscription. Nombor 3, kadar metabolisme dalam badan kita ni menurun. Begitu. Keempat, mengalami stres dan tekanan yang terlampau. Perlu diingat, keadaan ini boleh membunuh sel-sel otak kita. Membunuh sel-sel otak kita. Membunuh sel-sel otak kita. Nombor 5, pengambilan ubat-ubatan yang berlebihan, termasuklah ubat alergik dan juga pil tidur. Pengambilan ubat-ubatan yang berlebihan ini boleh menyebabkan kita mengalami gangguan daya ingatan. Ingat. Jadi, hari ini aku nak berkongsikan dengan korang beberapa cara yang terbaik untuk kita mengatasi masalah penyakit lupa ni. Antaranya ialah nombor 1, makan kacang. Aku cakap makan kacang, makan kacang, bukan makan strawberry, Strawberry? Pengambilan kacang adalah sangat baik sebab kacang mengandungi vitamin E. 2, jangan makan makanan yang haram. Haram.
Haram, haram, haram. Yang ketiga, kurangkan pengambilan ubat-ubatan, termasuklah ubat alergik tadi tu dengan juga pil tidur. Ia sangat mengganggu kita punya daya ingatan, boleh menyebabkan daya ingatan kita terganggu. Nombor 4, berhenti merokok. Dan yang kelima, yang paling bersifat kerohanian, ya, solat 5 waktu. Dengan bersolat ni kita dapat tenangkan jiwa dan juga rohani kita. Bila kita punya rohani kita tenang, kita tak ada stres tau. Bila tak ada stres, otak kita tak ada gangguan. Jadi cukup saja perkongsian untuk hari ni, ya. Jadi kepada korang, jangan lupa untuk masuk layari blog aku www.bonikaca.com macam biasa dah. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube aku ni, ya. Subscribe mana belah atas ke belah sini, lupa. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Penyamun In, ya. Jangan lupa tu. Jadi kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. So blessed when I think of you, and I ask Allah to bless all we do.